advised, Bukit Aman Classified Crime Division has summoned Saudara Albert Tay kononnya for investigation under section 53 of the CMA, section 500 of the Penal Code, etc. So all offences against freedom of speech and expression normally used where which we all regard as oppressive statutes used to limit and deprive people of freedom of speech. And in fact, I think all the Pakatan Harapan leaders have all spoken out against these laws on which they want to investigate Albert. So anyway, he has been summoned for questioning under these sections. We don't know why. We don't know what it's about. But we are here this morning. Alright. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Jadi saya ingin bercakap 3 perkara hari ini. Yang pertama, berhubung CCTV saya, recorder CCTV saya, sehingga hari ini telah 2 bulan 1 hari di mana recorder CCTV saya. Jadi kebetulan hari ini saya berada di Bukit Aman. Saya ingin tanyalah, sebab dari pihak SPRM kata telah serah kepada pihak polis. Jadi saya ingin tanya, di mana CCTV recorder tersebut? Sebab kita semua masih ingat Azam Baki, Ketua Pesuruhjaya SPRM, kata beliau telah menafikan bahawa mengacukan pistol terhadap pegawai SPRM, mengacukan pistol terhadap saya dan ahli keluarga saya semasa sebuah pecah rumah di rumah saya secara berniat jahat bagi saya lah, ya. Jadi kenapa pihak SPRM ataupun pihak polis tidak berani pulangkan CCTV saya? Jika mereka tak buat tidak melakukan perbuatan tersebut, sepatutnya kita ambil CCTV tersebut dan tunjuk kepada seluruh rakyat Malaysia apa yang berlaku semasa kejadian tersebut. Itu yang paling adil kepada semua pihak. Kenapa sampai hari ini mereka masih sembunyikan recorder CCTV tersebut? Kenapa tidak pulangkan kepada saya? Bermakna dalam tu ada sesuatu yang tidak kena. Mereka ada cuba menyembunyikan sesuatu yang salah, ya. Yang kedua, ini agak pentinglah. Yang kedua, menurut titah Seri Paduka Baginda minggu lalu, jadi siapa melindungi perasua adalah pengkhianat negara, ya. Pertama sekali, berhubung skandal rasuah Sabah yang ditedakan oleh saya yang melibatkan 15 orang ahli politik berbokau tinggi terlibat dalam kegiatan rasuah secara terancang dan kolektif. Jadi masih 2 orang saja ikan bilis dituduh. Bagaimana dengan selebihnya 13 jerung? Itu yang penting. 13 jerung tu masih bebas di luar. Berapa bulan dah? 15 bulan sudah berlalu. Jadi bagaimana? Apa hasil keputusan daripada pihak peguam negara terhadap 13 jerung tersebut? Itu pertamalah. Anwar Ibrahim kata dalam parlimen masih dalam siasatan. Berapa lama mereka perlu siasat? Apa yang disiasat? Okey. Selepas itu saya menuntut, berhubung laporan saya terhadap menantu Tuan Yang Terutama Sabah, Arifin Arif, menurut selaku adun membakut dan merangkap menteri di Sabah. Jadi dia mewakili ketua menteri menawarkan penyelesaian kepada saya. Secara terang dia menyogok saya, okey, untuk selesaikan, untuk saya tarik diri, jangan meneruskan laporan berhubung skandal rasuah di Sabah. Jadi saya telah melaporkannya, membuat aduan secara rasmi kepada pihak SPRM pada bulan Jun tahun lalu. Apa keputusan, apa hasil siasatan daripada pihak SPRM? Ini terang-terang dia cuba menyogok saya. Yang ketiga, berhubung rakaman keterangan saya yang diberikan kepada SPRM diklasifikasi di bawah Akta Rahsia Rasmi OSA telah terdedah kepada Haji Jino, Ketua Menteri Sabah. Dan saya sudah melaporkan kepada pihak polis dan pihak SPRM bahawa dalam SPRM ada tikus mendedahkan keterangan saya kepada Haji Jino.
sampai hari ini pun tiada maklum balas, tiada apa hasil keputusan daripada pihak berkuasa. Jadi adakah ini adil terhadap saya? Saya menuntut ini semua sampai hari ini tiada pun siasatan dilakukan ataupun dimaklumkan. Yang keempat, dalam video yang berhubung siasatan Bukit Aman hari ini, panggil saya hadir hari ini, adalah berhubung video Sofia Rini yang seorang wanita yang videonya tertular tu menyebabkan Samsung Iskandar, mantan setiausaha politik kanan Perdana Menteri, dituduh ke mahkamah atas kesalahan rasuah. Okey, dalam video tersebut turut sebut nama Azam Baki. Kita dengar, kita nampak semua. Jadi adakah Azam Baki telah disiasat? Secara terang perkara berdasarkan semua perkara di atas, secara terang Azam Baki cuba melindungi mereka kerana mereka ni mempunyai kegunaan politik ataupun nilai politik kepada Madani, kepada Anwar Ibrahim. Terang, kita semua orang nampak. Jadi Azam Baki melindungi mereka ni, pihak di Sabah ini. Daulat tuanku, ini Azam Baki adalah pengkhianat negara kerana dia melindungi perasuah. Dia adalah pengkhianat negara. Terakhir sekali, yang ketiga, berhubung kenyataan Perdana Menteri Anwar Ibrahim semalam. Apa dia kata semalam? Dia beri masa 7 hari kepada para pegawai kerajaan untuk mempertimbangkan adakah mereka masih sesuai ataupun sanggup berada di jawatan mereka lah. Okey? Jika tidak, kamu kena mundur ataupun kamu kena keluar ataupun tukar ke jawatan lebih rendah. Kita semua ambil maklum semalam. Saya rasa, ini pendapat saya, bukan pegawai yang sepatutnya mundur ataupun tukar. Sepatutnya Anwar Ibrahim yang harus keluar, harus mundur. Dia harus letak jawatan. Sebab dia berkempen semasa pilihan raya negeri Sabah. Dia yang berkempen bersama dengan ini perasuah-perasuah semua di Sabah. Satu pentas, kongsi pentas bersama dengan perasuah di Sabah. Bukan je kempen bersama, malah dia puji-puji ini perasuah lagi. Bayangkan, dia telah menunjukkan bahawa dia turut melindungi perasuah. Maka bukan para pegawai pihak berkuasa yang harus keluar. Sepatutnya dia yang harus keluar, dia harus letak jawatan. Jadi saya menasihatkan beliau, pertimbanglah semasak-masaknya dalam masa 7 hari, kamu yang harus mundur. Okey, kamu yang harus keluar. Okey, terakhir sekali, saya tahu ini mereka akan menggunakan apa saja cara untuk membebankan saya, mendera mental saya. Apa pun cara lah. Mungkin polis ke, SPRM, selepas ni mungkin custom ke, LHDN ke, bomba ke, pertahanan awam ke, saya tak tahulah. Jadi saya ingin menegaskan di sini, saya tidak akan putus asa, saya tidak akan mundur. Okey, saya tetap dengan perjuangan ini. Semangat perjuangan saya berkobah-kobah. Okey, no way saya takkan tarik diri. Okey, sekian dan terima kasih. Okey. Sentiasa tanya bagaimana, di mana pihak polis dengan pihak SPM main bola sepak dengan saya. Ya, mereka telah beberapa kali datang ke rumah saya, siasat, ambil keterangan pembantu rumah saya, isteri saya, ibu mertua saya. Saya sentiasa tanya. Jadi dia main bola sepak, dia sepak kepada SPM, SPM sepak kepada polis, polis sepak kepada SPM. Hebat ini pasukan bola sepak ni. Edward, saya nak clarify berkenaan video Sofia ini tu, adakah news ini dah buat laporan polis atas nama-nama sebutan Anwar Ibrahim, Iskandar, Azam Baki ini? Dan kalau ada, apa status dia? Saya telah melaporkannya kepada pihak SPM, kan? Jadi tiada berita sampai hari ini, kan? Okay. So we'll go in and see what the police want to do, what this investigation is about. Then we'll come out and let you know. Dan saya ingin bagi tahu, jika saya ditangkap hari ini, ya, direman ke, saya tetap akan memperjuangkan keadilan untuk saya. Saya takkan mundur satu langkah pun. Okey? Perjuangan saya ini tetap konsisten. Alright. Terima kasih. Okay.